Tapi dengan kejayaan baru-baru ini yang tak ada siapa pun sebenarnya sangka kita mampu tumbangkan, kita mampu kalahkan Thailand di Nakhon Pathom. Di mana tempat Nakhon Pathom ni, kalau siapa tahu mengikuti sukan sepak takraw, di sinilah orang cakap rumah sepak takraw Thailand sendiri. Dan kalau kita recap semula Jo, boleh saya kongsikan juga bahawa target PSM untuk Sukan C pada tahun lalu, sebenarnya emas yang disasarkan bukan pada acara regu berpasukan. Oh, okey. Untuk acara regu dan juga kuadran. Dan dengan tak semena-mena juga, rezeki, nak dikatakan rezeki lah. Kita dah cuba sebenarnya Jo 2 tahun 3 tahun di Asia Cup kita cuba, di World Cup kita cuba, tapi bukan rezeki kita untuk acara regu berpasukan. Dan lagi unik juga, mungkin ada yang terlepas pandang Jo. Seingat saya tak pernah berlaku di mana-mana multi event sukan bertemasya ni acara regu berpasukan dimulakan terlebih dahulu. Tetapi di Thailand baru-baru ni, di Nakhon Pathom baru ni, sukan sepak takraw dimulakan terlebih dahulu. Regu berpasukan. Dan itu sebenarnya merupakan sebahagian daripada perancangan taktikal tuan rumah yang merasakan, yang terlalu yakin mereka boleh menang dalam regu berpasukan untuk atasi Malaysia.